guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa tekan tu subscribe, like, comment and share. Yang dah subscribe, thank you, enjoy the video. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita tengok tajuk yang aku buat. Aku nak buat vlog pergi Tuawi. So let's go. Tiba yang masuk di channel ni, jangan lupa tekan satu. Pada yang baru masuk di channel ni, korang jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share. Dan yang dah subscribe, thank you and enjoy the video. Ni aku tengah tunggu Adrian sampai. Okay, so sekarang kita tengah tunggu nak berbuka puasa. Sekarang pukul 6:05 minit. So ada dalam sejam setengah je. Sejak setengah. So korang dekat masjid. Dan naik alam. Korang tengok video. Tak adalah cantik-cantik tapi luas. Betul, besar. Besar. Sekarang dah pukul 6.34. So kita buka dekat sini dah 7.28. 7.28. Lambat sikit. Lambat. Sekarang kita tengah tunggu nak berbuka. Okay. Ya. So kita akan sambung rekod kat sini. Okay guys, so untuk berbuka puasa kita dapat nasi biryani dengan ayam. Sedap. Puasa ada bagi kuih juga, ada bagi kurma, ada air, oranye. Okay guys, so sekarang kita orang tengah tunggu azan maghrib. Okay guys, sekarang ni aku tengah tunggu azan maghrib. Ada dalam berapa minit je lagi nak azan. Okay, so ni dah first time tau aku pergi masjid dengan alam. Okay guys, ada berapa minit je lagi nak berbuka. Okay guys, so sekarang kita nak solat isyak. Adrian, Tengok. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه. من بعد الكفار اتفقوا على قتله. من مكة للمدينة هاجر. okay guys, so sekarang kita baru je habis solat tarawih. Okay, jom moreh. Okay, so sekarang kita nak pergi moreh. Betul. Apa dah? Jalan. Tapi okay, so hari ni kita moreh mi goreng. Okay guys, so untuk moreh kita dapat teh tarik.
Sedap sangat dia punya teh tarik tu. Walaupun panas. Okay guys, so jom kita minum dulu teh tarik dia. Minum panas-panas sedap tu. Okay guys, so aku rasa sampai sini sahaja video kita pada kali ni. Aku harap korang suka video ni dan kita akan jumpa pada video yang akan datang. Thank you for watching. Bye bye. Sorry lah kalau video ni macam pendek sangat.